Mata pelajaran sejarah bukan sekadar hafal tarikh, nama tokoh dan peristiwa. Tapi hakikatnya, sejarah adalah tentang membina manusiawi. Okey, video kali ni cikgu nak fokus kepada nilai, patriotisme dan iktibar. Ada dijelaskan dalam buku teks. Awak baca tak? Bab 1, mengenali sejarah. Nilai yang ditekankan ialah memahami sejarah dapat membentuk warga negara yang mempunyai jati diri. Iktibar yang boleh diambil dari bab 1 iaitu mengenali sejarah ialah pengajaran untuk kehidupan pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita lihat nilai, patriotisme dan iktibar dalam bab 2 sejarah tingkatan 1 iaitu zaman air batu. Nilai yang ditekankan ialah murid ada ilmu, pengetahuan bentuk fizikal dunia dan kesedaran memelihara alam sekitar. Perubahan yang berlaku kepada dunia dan manusia memupuk sikap bertanggungjawab kepada pemeliharaan warisan dunia. Seterusnya, bab 3, zaman prasejarah. Bab ini mendidik kita bersikap tabah menghadapi cabaran dan berdaya tahan. Okey, asyik cikgu je yang buat penerangan. Sekarang awak jelaskan kepada cikgu, apakah iktibar yang boleh diambil dari bab 3 ini?